Tinker di mana semua orang ada cerita. Ya, anda boleh saksikan podcast Tinker pada bulan Ramadan ini bertukar siaran waktunya pada hari Isnin pukul 11 pagi di Esoria, di digital, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Short dengan juga YouTube dengan namanya Podcast Tinker. Puasa okey? Tak, 2-3 hari ni saya tak berapa sihat sangat. Tapi saya daripada tepi nampak macam Clark Kent lah. Mantap. Clark Kent kan? Clark Kent lepas accident. Yang dah sihat lah tapi nya. Kryptonite. Okey, Syabah. Alright. Kita berada dekat podcast di Syabah. Dah masuk minggu ketiga berpuasa. Yes, Alhamdulillah. Pejam celik buka sahur. Dah nak masuk dah raya. Tapi kita tak pernah pergi buka sama. Kenapa? Jangan kita nak sini. Oh, tak boleh pesanan. Tahu benda tu. Tapi yelah, kita akan... Ingatkan awak tak nak kawan saya dah. Tapi kita sebenarnya Syabah, kita di samping kita menyambut bulan Ramadan, kita juga nak hebahkan karya-karya ataupun design-design. Sebab saya rasa bulan puasa ni selalunya akan dibanjiri dengan makanan, baju-baju raya, dan juga sampur raya. Okey, sampur raya. Okey. Kad raya dah tak ada dah. Dah tak ada dah. Tapi bila cerita pasal kad raya ataupun sampur raya, awak rasa sampur raya punya game macam mana? Sampur raya punya game, sebab apa yang saya tahu kan, kawan saya, dia kerja dispatch tau. So dia banyak pergi ke bank-bank tau. So rupa-rupanya bank-bank ni, dia orang bertanding tau. Dia orang punya sampur raya siapa yang paling letup. Siapa yang paling viral, paling lawa. Not necessarily viral, tapi dia orang akan macam collect, oh tahun ni bank itu buat apa, bank ini buat apa. So itu yang aku baru tahu sekarang So dia orang macam nak tengok siapa punya design yang macam letup Tapi saya nak bagi awak dan juga orang kat rumah sana, mungkin ada bisnes yang nak fight dengan bank punya kad raya, ataupun sampur raya, ataupun sampur raya kan. Kita buatkan seorang artis, bukan artis penyanyi ke apa. Ini literally artis. Memang tepat penggunaan artis tu kepada dia. Beliau merupakan seorang anak jati Perak. Dan juga sangat popular sekarang ini. Kita bersama dengan Wan Huzaifah atau dikenali sebagai Wan Jepah. Silakan. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dia kata tepuk. Tak, Wan Jepah ni bukan Melayu, babe. Watak Ramadan. Watak Ramadan. Sebab kita tak pakai ni je. puasa ni ambil lah berkat iman ni. Okey, so hari ni kita nak sembang pasal seni lah. Pasal seni. Dan juga pasal Wan Jepah. Kita boleh panggil Jepah ke, panggil Wan ke, sepatu ke? Boleh panggil Wan juga. Panggil Wan lah senang komersial lah sikit. Kalau Jepah tu macam... selalu orang kenal Wan Jepah tu kot. Wan Jepah tu kot. Dia dah keluar Wan tak kenal. Dah keluar dah Perak, dah koma dia. Okey. Wan merupakan seorang artis, pelukis. Sekarang ni busy dengan mungkin doodle doodling. Doodling. Okey, terdengar noodle weh. Sumpah dah tengah puasa ni. Tahu puasa, bukan noodle. Tapi tahu jugalah perjalanan Wan Jepah. Macam mana Wan Jepah start melukis? Okey. Berbalik kepada soalan macam mana mulanya saya melukis. Asal background saya dulu, saya ni belajar dalam bidang seni halus. Kalau di UiTM, Fine Art, betul. So, basic saya memang melukis real ke apa semua tu kan. Cuma bila dah kita nak grow dalam industri ni, ada banyak cabang, ada banyak cara. Fokus saya adalah kepada doodle art sebagai saya punya identiti berkarya. Jadi, mulanya kita formal. Salah kan. Sebelum tu sebenarnya siapa lupa. Okey, boleh tak macam awak explain sikit fine art ni macam mana? Apa benda sebenarnya fine art? Kalau macam budak-budak habis SPM kan, tengok dekat UPU tu kan, seni halus apa semua kan. What is that? Apa benda tu? So kadang-kadang ada yang minat melukis tapi tak tahu haluan dan tujuan melukis ni ke mana. Ada banyak cabang. Animasi. Apa saja sesasa semua kita akan maafkan je hari ni. Grafik, fotografi, dan semua tu cabang-cabang seni. Seni halus ataupun fine art adalah satu cabangnya, di mana kalau kat luar negara orang buat pameran-pameran dalam galeri, buat arca-arca. So sebenarnya itu asal usulnya daripada seni halusnya. So artwork yang kalau tahu Balai Seni Negara, yang display tu, semua tu asal dari fine art lah. So, macam mana kita nak define benda lah tu maksudnya dia adalah sesuatu yang dihasilkan, karya yang dihasilkan. Fine art ni adalah karya yang dihasilkan in whatever form maksudnya. Ke dia macam kena dia memang kena halus. Contohnya atas canvas ke ataupun macam sculpted ke macam mana?
Dia ada banyak cabangnya. Seni halus pun ada cabang dia kat dalam tu lah. Faham. Ada yang buat painting, drawing, sculpture, printmaking. Kalau yang baru pula orang panggil new media art. Kadang-kadang ada orang buat performance menari gitu lah. Menari bukan-bukan ni. Ini yang pernah viral dekat ni. Dekat apa? Macam mana? Mak Saleh tu. Bukan Mak Saleh, lokal. Ada akak tu yang dia menari dekat rancangan apa Adam ya? Jeng. Okey, tu kira ni juga new boleh media. dikatakan lah. Tapi itu mungkin dalam teater kot. Okey. Dia ada banyak lagi. New media ni ada yang seni pencahayaan, bunyi, menggunakan teknologi. Kadang-kadang video sahaja kita tengok apa benda video ni, video rosak. Tapi benda tu yang diistilahkan dalam new media art ni, fine art punya. Okey. Sebelum kita pergi pasal wajib menarik juga buka pasal ni sebab saya tengok dekat TikTok siapa. Okey. Awak pernah tengok tak ada orang yang buat apa benda ni? Dia susun dia tolak jatuh tepuk. Art. Ada baru. Okey, bagi orang yang memang siapa baru share hari tu tak faham apa-apa. Kita nampak macam apa benda lah. Tapi bagi di mata orang yang memang dalam dunia tu, benda tu berseni ke? Awak faham kan video-video yang saya kadang-kadang saya pun pening. So not your kind of art lah maksudnya. Tapi macam how can like someone really consider an art? Macam betul juga macam Haikal cakap tu kan. Sometimes kan apa benda yang letak je. Buat apa benda je. Contohnya kalau sometimes ada kalau kita bagi satu circumstance kita pergi galeri. Tiba-tiba ada macam satu arca yang let's say lah sabut cuci pinggan tu. Berus dawai cuci pinggan. And then they call it art. Macam itu sebenarnya apa? Macam mana perception, macam mana perspektif orang untuk macam kita letakkan satu benda tu sebagai satu hasil karya seni. Gitu. Serius kan kita ni macam dia pula formal kan? Dia macam tu kita faham. Saya tak faham. Okey, ini bukan tentang doodle lah, ini tentang seni halus ni macam mana. So kadang-kadang dia ada menceritakan tentang kisah-kisah sesuatu berbalik kepada history kadang-kadang. Perkara yang terjadi, kadang-kadang dia buat social kritik tentang apa yang jadi keadaan tu. So kadang-kadang kita tengok orang letak kipas je. Tapi dia cakap itu art. Tajuk dia fans. Pernah nampak tak? Pernah nampak. Tapi dia ada cerita-cerita yang di sebalik karya tu. Kadang-kadang yang dia jual tu adalah cerita tu sendiri. Bukan benda tu. Bukan benda tu. Dia interpretasi je sebenarnya. So people buy story. Mungkin boleh juga apa? Macam aku tengok satu gambar tu, kan gambar pun dia tak pisang, dia tak selotip. Tu itu famous tu. Berjuta. Ada satu tu kalau art yang kat luar negara orang kenal sebagai Banksy, tak tahu pernah tahu. Banksy. So dia buat satu karya, dia buat lelong kan, bid harga. Lepas tu yang menang tu dapat lukisan, tiba-tiba kertas tu koyak. Kertas tu koyak lagi mahal lukisan tu sebab ada cerita lepas koyak tu. Kadang-kadang cerita tu yang naikkan lagi harga. Story sales lah. Macam mana brand telefon buah tu. Kalau nak compare dia punya teknologi tu, Android lagi canggih. Tapi disebabkan dia ada story dia. Dia jual story, orang rasa suka dan dia beli. Tinggalkan kejap benda tu. Kita cuba jawab apa. Macam mana memang tahu belajar fine art, tapi nak tahu macam mana detiknya bermulanya dalam hidup Wan nak melukis tu. Daripada kecil ke macam mana? Lukis kat dalam toilet ke, kat dinding ke? Melukis ni memang dari kecil lah minat lukis. Jadi bila kalau kat Ipoh dulu saya pernah nampak orang lukis tepi jalan. Tapi kita tak adalah terfikir nak jadi pelukis tepi jalan ke apa semua, tak ada lah. Saya sebab tengok cantik lah dia lukis ni. And then minat sebab nak lukis, bukannya nak jadikan lukis sebagai kerjaya ke apa kan. And then cuba, tapi bukan doodle, tentu real. Terus main real kau? Tak try orang lidi dulu ke? Adalah juga. Tapi lagi minat tu lebih dalam bila tengok orang buat lagi cantik tu. Umur berapa Wan? Tu darjah 3, darjah 3, darjah 2. Actually yang sebelum tu dah lukis juga kecil-kecil tapi orang lidi lah kan. Kemudian time sekolah pun banyak menang bertanding. Kita lagi lah, aku boleh lukis ni. Siapa kan? Apa? Habislah semua pertandingan. Kononnya. Semua tak tahu lah. Validation dah ada. Tapi kita tak tahu haluan juga. Kadang-kadang kalau minat saja, tapi kita tak tahu haluan dan tujuan kita nak grow tu macam mana. Susah juga. Tapi dulu saya buat saja apa yang saya minat.
Okay. Sampai sekolah menengah apa semua, start cikgu pula bawa pertandingan sekolah-sekolah. Tapi kalau pertandingan sekolah-sekolah, kita still tak tahu kat luar macam mana. Dia sekadar untuk minat saja. Tapi bila terjerumus dalam bidang yang sebenar, tingkatan 4. That's quite early. Terjerumus tu maksud macam mana? Macam Saya masuk pertandingan lawan hati-hati luar. Oh, ini bukan peringkat sekolah dah, ni peringkat luar dah. Okay. Macam mana boleh tercetusnya nak masuk pertandingan tu? Saya nak sijil. Nak sijil? Sijil je. Konon dulu cakap, "Wish, ada sijil senang dapat kerja." Kononnya dulu fikir kan. Betul, macam dulu betul. Sampai sekarang sijil dia tak dapat. Berprint gold. Tapi parents macam mana? Parents, mak ayah saya follow je apa yang saya buat. Oh, tak ada lah macam marah ke? Tak ada sebab mungkin support je. Tapi saya yang tahu apa saya buat. And then yakin je lah. Actually saya tak pernah kerja. Saya full time dari dulu. Okay. Kalau zaman kita, contoh siapa kalau kita zaman sekolah dulu, kalau kita terlukis, memang mesti suruh lukis. Awak selalu dapat order-order sekolah. Lukis gambar aku? Darjah 1 dah dapat 10 sen. Dah bisnes lah. Bisnes daripada darjah 1. Tapi itu kecil-kecil lah. Time sekolah ni main-main je. Gambar apa yang awak lukis? Awak buat bisnes mula-mula dulu tak adalah kata bisnes sangat. Dia seronok kan. Wan lukis topeng, Wan lukis anime ni. Benda tu time sekolah seronok je. Bukan buat doodle ni. Tu memang contoh-contoh je. Tapi start buat doodle ni tingkatan 1. Yang 1. Tapi time tu famous Kirby Rosanes, artis daripada Filipina. Sampai sekarang dia famous lagi. Okay. So dia memang fokus doodle dia, detail-detail lah. So ramai tiru juga lukisan dia dulu. Saya pun dulu sebelum ada style sendiri, kita tiru dulu, tengok-tengok. Tapi bukan jual. Ingat kalau nak tiru-tiru ni, kamu janganlah nak jual ke apa semua. Kalau nak siri-siri tak apalah praktis. Kalau jual payahlah. Memang ada etika di kalangan penggiat pelukis ni. Bukan, dia umpama macam kita ambil produk orang, kita curi produk orang jual. Kau mungkin dia buat dropship kot. Lain, dropship lain. Tiru. Memang ada case Ada, saya dulu pun banyak agak company-company yang ambil work saya dekat internet, masuk dia. Tapi macam tu, how can we... Okay, mungkin lah itu baru one kan. Belum kira lagi artis-artis lain kan. Sometimes kena plagiarize lah, kena plagiat lah apa-apa segala, dan orang ambil dan gunakan dia sebagai untuk mendapatkan keuntungan. Macam mana you guys, penggiat-penggiat seni ni, macam mana you guys fight? Biasanya kita kalau boleh kita bincang dulu dengan orang tu. Kalau dia nak bayar pempasan daripada perkara tersebut, sebab kadang-kadang orang mengaku dia salah and then dia bayar. Ataupun dia drop terus. Supaya tak buat seal apa semua. Kadang-kadang ada juga yang lepas dah guna tu baru tahu, tapi dia orang nak seal juga, dia orang bayar royalty ke apa semua. Tapi kadang-kadang kalau dapat artis yang tidak berkeras, korang selamat. Tapi kalau dapat artis yang main lawyer, korang meninggal. Awak jenis macam mana? Jenis yang first ke yang second? Saya tengah-tengah. Tengah-tengah. Kadang-kadang saya rasa kalau benda ni elok untuk saya fight, saya fight. Tapi kadang-kadang dulu saya pernah lah fight, sampailah saya dapat satu network yang lebih besar untuk projek-projek yang lebih besar. Kadang-kadang kita tengok win-win situation jugalah. Kalau kita nak fight sangat tapi kita tak dapat apa untung, rugi kat kita. Tapi senang cerita, sentiasa cari peluang yang lebih besar. Okay, balik kepada tingkatan 4 tu. So dekat situlah mulanya Wan kenal erti sebenar. Bukan kenal. Yelah, dah jumpa orang yang tak, maksudnya dekat situlah mula doodling kan, maksudnya. Betul? Tingkatan 4. Macam mana Wan decide untuk start doodle? Okay, start doodle tingkatan 1. So getting serious on it along the way lah maksudnya. Memang itu dah decide lah. Dia tak ada decide. Okay. Macam mana? Okay, macam mana dalam perjalanan mencari style dan sebagainya tu? Adakah dia macam sejenis trial and error, ataupun macam you are inclined, sebenarnya aku inclined nak buat begini. Macam mana? Benda ni jadi persoalan kepada artis sendiri kadang-kadang. Okay. Dia orang tertanya macam mana nak cari style.
Sebab biasa artis ni dia kena ada style sendiri supaya orang kenal. Betul. Jadi macam mana saya buat, saya explore. Dulu saya buat grafik ke apa semua tu, saya cuba je sebab dulu belajar macam-macam kan. Tapi sampai satu masa korang akan jumpa satu yang the best untuk diri sendiri. Macam mana decide dia the best dekat aku? Dulu saya selalu bertanding. Saya masuk tandingan fotografi, saya masuk tandingan design, dah sampai Malaysian Championship Design. Saya 30 finalis 2020. Satu Malaysia. Tapi kita cuba, tapi ni tak boleh tak aku. And then saya buat doodle. Buat Malaysian buat rekod 2019. Doodle 12 jam tanpa henti. Awak seorang ke dengan tim 8 orang. Astaghfirullahalazim. Berapa jam? 12 jam. Berapa panjang? Seorang berapa jam? Dalam 100 meter, anggaran panjang kalau susun lah. So dalam journey tu, bila saya fokus doodle, ramai attract, ramai suka. Tak kira umur. Budak boleh suka, ibu bapa boleh suka, orang tua boleh suka. Tapi kalau saya buat benda-benda contohlah yang street punya, kasar-kasar punya kan, orang-orang tertentu yang suka mungkin skateboard ke apa kan. Niche lah, dia ada niche lah. Tapi bila doodle ni boleh jadi semua orang boleh suka. Lagi-lagi budak bila budak nak, mak terpaksa beli. Pandai gitu game dia. Pandai dia gitu. Terus jadi niche awak tau. Paling senang buat duit ni. Faham. So, adakah bergantung pada duit juga? Contohlah, saya tak bukanlah mungkin pada Wan saja, mungkin ada kawan-kawan lain macam dia dah try macam-macam style. Tapi style ni yang boleh buat duit, aku fokus yang ni. Adakah itu juga faktor? Kalau saya satu boleh grow cepat nama, and then duit juga. Apa-apa kita buat pun, kalau setakat nak pengalaman apa semua sampai kesudah hidup bawah batu payah. So duit penting juga. Tapi apa-apa pun rezeki Allah yang tentukan. Kita usaha saja. So kalau yang dah buat terbaik, insya-Allah Allah beri yang terbaik. Okey, siapa ada soalan kalau macam dekat Malaysia ni, kalau kita tengok market dia kan, yang mana paling make money sebenarnya? Adakah yang jenis yang painting, canvas painting ke, ataupun apa lagi yang ada, sculpture punya mural ke, mana yang paling make money sekali? Untuk sampul-sampul raya ke? Dia kita tak boleh describe yang mana boleh tau. Sebab kadang-kadang art ni orang kata subjektif. Dia macam-macam, tiba-tiba yang ni blow, nama dia grow, nama dia besar terus, dia dapat potensi yang besar. Tapi yang saya nampak kalau fine art juga, ada hati-hati, tapi kena hati-hati yang dah veteran lah. Satu karya dia pun kita tengok pemenung harga RM40,000, RM50,000 kan. Yelah, macam yang kita tengok dekat ni tu, ingat tak? Kita pergi dekat Hening tu. Hening kan? Ada kan kita pergi kat Hening kan? Dia ada macam display dia punya canvas kan. Sekali RM10,000. Wow. Dia very the wow lah. Nak bersin pun takut. Nak bersin pun kena jauh-jauh daripada ni. Okey. Aku ada satu soalan dekat pelukis. Aku selalu tertanya pelukis sebab aku dulu suka lukis. Tapi tak rupa orang lah. Makin lama makin elok jangan lukis lah. Okey, faham. Tapi nak tahu macam mana pemikiran seorang pelukis ni menggambarkan sesuatu benda tu. Faham tak? Okey, saya nak lukis kucing. Tapi kucing tu tak ada kat depan mata saya. Tapi nak membayangkan lukis tu, dia kena macam mana, macam by practice. Whisker dia kat mana, telinga dia dekat mana. Sebab saya bila contoh lukis orang, telinga sebelah sini, sebelah lagi sini kat sini. Dia macam macam mana training dia? Itu tak ada seni lah kita. Okay, actually melukis ni bukan sekadar di tangan. Tapi kemahiran kita memvisualkan objek tersebut. Sebab dia kemahiran mata melihat. So kalau kita boleh tangkap bentuk tu dan kita imagine terus, jadilah. Tapi kalau setakat, kadang-kadang orang pandai lukis tapi dia tak pandai imagine. Dia ada yang pandai tiru sahaja. Dia ada dua versionnya. Ada yang tiru, ada yang tiru. Kita tengok bentuk sama, jadi sama. Ada orang yang tak payah tengok pun tapi dia boleh jadi. So berdasarkan praktis masing-masing juga. Actually kalau orang praktis betul, boleh je macam mana pun. Yelah, tapi maksud saya macam kesabaran. Aku kena rasa kesabaran juga kan. Kesabaran is one thing. Okay, contohnya macam ada, kalau katalah kan kita suruh orang yang lukis kan, orang yang memang betul-betul pandai lukis kan, cuba kau lukis kucing, exactly jadi kucing, faham tak?
at that, on the spot jadi kucing. So macam mana kalau macam macam mana dia dalam masa yang sama dia fikir kucing ni aku nak buat tengah begini, kucing ni aku nak buat macam tengah gini, macam tu. Faham tak? Kalau kita lukis kucing tengah berdiri je senang. Betul, 4 kaki macam tu. Banyak kucing dalam ni. Banyak, boleh siapa tengok? Ini apa ni? Ini adalah sketchbook Okay. Untuk bulan Ramadan ni, saya ada buat session. Saya aktif kat TikTok. Siapa-siapa mungkin follow saya. Saya ada buat session Como Suggest Aku Doodle. Jadi dalam live saya, orang boleh komen apa-apa yang saling berkaitan dengan Ramadan. Ada kucing. Ada kucing. Ada ayam. Boleh. Cerita dia. Awak kalau tengok ni memang bayang terus lah. Dia kat bazar punya. Okay. So basically, even nak buat macam muka depan macam ni pun kan. Macam mana one decide? Tak ada. Spontan. Macam mana spontan tu? Itu saya macam saya letak pen, terus jalan tangan tu bergerak. Ini tak ada. Okay. So mantap. Kalau macam saya nak tulis koma tu banyak kena fikir tu. Koma tu kan. Okay. Ni pasal mana? Tapi ada juga salah tulis tu, ada yang cakap, abang salah tulis dan tu. DH tu tak ada. Dia tak ada. Dia tak ada DH. Dia ada so, DN. dah tak boleh padang tu, lantar. Faham, betul. Itu yang buat mahal. So kita ada untuk satu Ramadan. Satu Ramadan ini adalah tengok anak bulan. Ke watak dia apa ni? So cute lah cat. Tengok. Faham tak? Kucing ni tiba-tiba ada ikan kat dalam mulut dia. Kalau kau kan nak lukis kucing, kau dah fikir pasal ikan? Tak ada kan? Nak melukis kucing tu pun tentu jadi. Exactly my point. Tapi Wan, bila Wan okay, borak lu, aku nak kaji. Bila Wan banyak melukis doodle. Okay, doodle dengan realism, iaitu lukis yang macam portrait orang, dua benda yang berbeza. Bagi saya, doodle lagi susah sebab kita nak mengkartunkan benda yang real. Apa dia? Jangan tengok ayam golek. Dia ada dekat atas ni, ada ayam RM5, bakar-bakar, peang siapa? Peang siapa? Peang siapa? Dia komen daripada viewer. Okay. Kena peang. Jadi nak tanya, maksudnya bila nak lukis doodle ni adakah lagi susah sebab benda tu dia kena nampak macam benda betul tapi doodle punya style. Lagi susah ke lagi senang sebenarnya? Untuk saya senang lah. Salah tanya soalan juga. Tapi saya dah praktis banyak. Point saya banyak praktis. Banyak sangat lukisan saya tak kira dah berapa lukisan dah buat. Fokus on doodle lah. Dan real ni satu skill juga. Tapi kalau semua orang boleh buat real, kita tak ada kelainan. Tu yang saya suka doodle. Tapi awak boleh lukis real juga kan? Sebab saya tengok awak ada art yang awak buat realism juga kan? Tapi Wan, okay, bila cakap pasal Wan tengah buat kempen apa? Atta koma? Bukan, tak ada atta koma. Koma saja aku doodle. Okay, kejap, Cok. Adakah doodle ni kena ada satu kemahiran untuk... macam mana how to put this in words? Kemahiran untuk manipulasikan space. Maksudnya penggunaan ruang. Ya. Kan sebab macam contohnya kalau macam realism punya painting kan kita kena macam ikut garis size lah, ikut dia punya whatever it is, dia punya letak duduk letak dia. But kalau macam doodling ni macam you guys are playing around dengan space lah maksudnya. Saya susun je ikut saya rasa. Tapi saya dah bayangkan bentuk tu awal. Tapi kadang-kadang saya lukis dulu, and then saya bayangkan background dia macam mana. Kadang kalau praktis lukis aku dulu je. Okay, kalau macam gini lah kan tu. Kalau macam gini tengah sahur ni kan, apa dulu yang Wan lukis? Saya lukis mata budak tu. Mata budak tu first sekali mata budak. And then saya buat tangan pakcik tu tengah nak suap. Tapi saya tak buat hidung dulu. Sebab saya main dengan viewer. So teka apa saya lukis. Tapi the fact yang awak malam dia ada nak buat ni. Nak tengok. Malam ni kalau dia free. Tapi the fact yang awak boleh tahu nak lukis apa dulu tu pun itu dah kira saya amazed lah. Saya tak plan. Saya tak adalah kata nak lukis apa dulu. Saya lukis je. And then sambung. The fact that sambung tu yang macam... Tak, maksud saya, contoh awak lukis mata. Lepas tu awak lukis tangan nak suap makanan. So, the fact yang awak boleh fikir benda tu. Betul. Kalau macam saya, lukis orang dulu lagi full. Muka. Lepas tu baru masuk yang benda lain. Mata, hidung, kita bagi mesti akan ikut aturan kan. So, maksudnya otak orang yang buat doodle memang sentiasa... Dia kemahiran visual macam saya cakap tadi. Kita membayangkan satu objek. Tapi sebabkan saya dah banyak buat,
saya letak garis pun, saya boleh jadikan garis tu dengan benda yang lain, jadi benda lain. Sebab kita praktis untuk kreatif. Kadang-kadang orang cakap kenapa lukis tak salah. Padahal banyak je salah. Cuma salah tu jadi benda lain. Cover line cemerlang. Faham? Okey, kalau cerita pasal Wan punya, Wan kata tadi Wan tak pernah kerja. Maksudnya kerja Wan melukis lah, kerja juga tu. Umur Wan berapa sekarang? Oi, muda lagi. Okey. Adalah 25. 25. Of course lah. 10. 10 apa? Beza. 25? Nak masuk 26. Bulan 10. Lebih lah. Aku 38 kau tahu ni. Jangan rasa sebut umur aku. Aku tanya je umur dia berapa. Awak dah jenam dia baru lahir. Ya. Kan? Beza tu. Okey. Tetapi bila awak kerja melukis, bila yang awak decide, okey, aku nak melukis. Maksudnya jadi full time, jadi kerjaya. Sebab contoh kadang-kadang bila kita melukis, kadang kita akan terfikir kat rumah kita, sebab kadang-kadang melukis dia punya income tak tentu. Ada, tak ada. Kadang-kadang kita rasa macam aku kena ada income yang sustainable, yang ada sentiasa setiap bulan. Ya. Tapi macam mana awak boleh decide lukis lah, dia kerja? Dia ada beberapa cabang. Kadang-kadang ada orang buat sekadar hobi, ada orang buat sekadar untuk duit. Ada yang jadikan sebagai bisnes lah kiranya. Dan saya jadikan dia sebagai bisnes. Kalau kenapa saya fokus kepada lukis? Macam mana orang bisnes yakin dia boleh jadi produk dia terjual semua? Marketing. Okey. So macam mana marketing ini yang lemahnya orang art kadang-kadang? Sebab tak pandai promote diri. Pandai lukis tapi tak tunjuk kat orang apa yang dia ada. So sekarang ni zaman media sosial ni banyak macam-macam ada. So kita gunakan sebaiknya lah. Jadi kalau kenapa saya terus fokus dulu, saya bukannya terus aku nak jadi pelukis terus lah. Tak ada. Tapi saya buat sambil study. Waktu study tu saya dah buat kumpul duit, buat beli barang sendiri. Bila dah sambil study buat, habis study tu kita dah ada base. Okey. Bila dah ada base, kita teruskan saja. So tak perlu fikir apa sangat. Cuma risau tu ada dulu. Tapi bila dah lama-lama kita nampak okey boleh sustain, and then kita kena ada planning lain juga, produk. Produk tu sendiri juga kena ada. Saya ada produk-produk sendiri juga, cuma bukan fokus saya. Sekarang banyak fokus on projek-projek dan tender. Faham. Kalau nak ikut umur awak dan juga awak zaman belajar, kiranya awak masa zaman pandemik lah yang awak mula masuk ke dunia bekerja sendiri tu. Kalau yang start dulu fokus bertanding. Kalau list bertanding saya dalam 30 achievement tandingan. Banyak ke? Tapi maksud saya bila yang okey, saya cerita macam ni lah. First job lah. First job yang memang okey, ni legit kerja. Bukan dapat duit. Bukan member bayar 10 sen tadi tu. Ni yang kira dah legit. Okey, aku lukis ni sebab orang suruh, aku dapat duit sebab lukis. Dan lukisan apa? Time tu event rantai art. Boleh. Rantai art. Tapi payment tak banyak pun time tu. Tapi bila zaman student, kita dapat duit saya anggarkan bawah 1,000 lah payment. Tapi kita dapat harga tu rasa macam besar. Besar. Chicken chop kat Shah Alam okey. Ada kena chicken chop, saya suka. Lepas lah kan. So yelah student kan, kita expect apa. Banyak tu, banyak tu. Betul tu. And then bila dapat tu saya rasa boleh buat job. Tapi tak ada job sangat pun. Tapi itu first job. And then saya bertanding lagi. Bukan apa, bertanding ni buat orang kenal kita. And then masuk lagi sampailah job seterusnya, event. And then masuk produk, and then masuk collaboration. Event, collaboration, semua tu yang banyak growkan saya lah juga. Produk pertama yang awak buat tanpa sebut brand, baik tu dia tu produk apa? Dia tudung ke, dia sambal ke? Kalau yang event tadi kalau rantai art ni dia buat festival muzik apa semua. Saya buat backdrop dia je. Okay. So kalau produk, baju event running. Dululah. Lepas tu produk yang saya buat pun ada yang kita berkolaborasi dengan agensi yang hantar bantuan ke Palestin. Hantar kurma kotak design saya juga. Tapi
Tapi demand dia macam mana? Demand orang minta awak lukis tu. Sebab okey, kalau bila minta lukis doodle, memang tak ramai yang, bukan kata tak nak, yang berani nak bawa hasil karya doodle. Tapi bagi awak rasa memang ramai yang nak doodle? Sekejap, boleh tak cepat tengok lagi lain? Nak tengok apa? Nah, sambil-sambil borak tu, sambil-sambil tarik kotak tu kat awak. Awak tengok. Allahu Akbar. Kalau gitu, demand untuk saya yang saya lalui ni okey sebab dulu orang tak fokus sangat doodle ni untuk produk tau. Itulah. Sekarang ni jadi macam trending. Start yang saya buat sampul raya 2022 23 macam tu. Lagi trending, lagi banyak sampul-sampul company-company sampul raya nak doodle. Kadang-kadang ada juga yang dia nak konsep yang tema sama, tiru yang klien saya buat sebelum ni. Oh, pula dah. Saya tak nak buat. Tak nak buat. Awak jaga integriti awak lah. Sebab saya tak boleh semua orang mendapat hasil kerja saya. Yelah, tak eksklusif lah. Ya. Nanti kalau awak dah awak ada hadkan, bila awak cakap macam tu, awak ada hadkan klien awak untuk sepanjang kempen. Contoh bulan puasa, raya. Awak akan hadkan lah. Saya hadkan. Saya tengok yang mana. Macam ni sekarang saya tak ambil dah sampul raya. Siapa nak tahun lepas lah. Dah habis lah. Dah habis kota. Okey, saya tak tahu dah pasal viral ke. Awak tengok apa? Tak ada. Tengok makanan dia. Dah habis je semua makanan dekat sini. Tengoklah makanan. Bila awak buat doodle dan juga dapat permintaan tinggi, ada tak orang lain yang boleh doodle yang cuba masuk arena yang sama? Lain? Ada. Adalah. So, ada sekarang dah banyak mencuba ke arah ni juga. Ada juga saya pasal tiru-tiru style saya. Dah start buat video. Tapi perkara berbalik rezeki masing-masing. Yalah tu. Saya dah ada platform saya. Kalau orang nak cari sebabkan saya. Bukannya kadang-kadang bukan sebab artwork saja. Tapi ada orang cari sebab artwork. Kalau macam tu, kalau cari sebab artwork, kalah sebab AI boleh buat. Betul. Sekarang awak dah buka pasal AI, okey. Saya tanya ni pasal AI. Boleh. Saya tak ada masalah. Terpaling raya. Okey. Memang jadi masalah untuk semua, tak kisahlah graphic designer pun masalah, pelukis masalah. Ini daripada zaman AI lah. Ya. Awak ada terkesan sedikit ke? Sedikit pun tidak. Kenapa? Sebab saya tengok orang lain macam terkesan teruk je sebab AI. Sebab AI boleh create grafik yang sama macam Wan buat, tapi dalam masa 2 saat, 3 saat. Tapi bukan saya yang buat. Seorang tu tak boleh claim saya punya design. Sebab kadang-kadang orang nak beli sebab artis tu sendiri. Kadang okey, Datuk Lab punya contoh. Boleh sebut ke? Boleh. Jangan cemas. Boleh. Contoh, orang nak beli karya Datuk Lab dekat produk-produk ni lah. Orang nak beli sebab Datuk Lab. Okay, faham. Contoh kalau bagi nobody buat, siapa nak beli? Betul juga. So it's about personal branding. Value dia pun, kan? Bila cakap pasal AI lagi, kalau contoh awak tak terkesan, ada tak okey, mungkin untuk doodle mungkin tak terkesan ataupun mungkin awak tak terkesan, tetapi dari segi kat Malaysia dah ada ke artis-artis yang dah berbunyi disebabkan AI? Sebagai contoh graphic designer. Sebagai graphic designer kan kadang-kadang nak template saja. Dan sekarang ni macam khidmat-khidmat diorang dah tak diperlukan sebabkan ada AI. Apa pendapat awak? Pendapat saya, memang saya nampak kalau mau kepada graphic design lah yang banyak terjejas. Tapi mungkin kalau orang tu ada nama, orang mesti cari dia. Tapi kalau dia terjejas bila company-company kecil, dia orang akan cari yang murah. Betul. Ataupun yang free. So dia orang tak cari dah lah yang kalau buat burger dengan harga-harga yang tidak masuk akal untuk dia orang. Tapi kalau yang lain-lain, saya tak pastilah. Tapi kalau yang dalam bidang saya, banyak rakan-rakan artis saya pun alhamdulillah dia orang okey saja. Saya nak tengok satu barang ni. Dulu saya pernah nampak yang ini pernah viral dulu. Okey, saya tak tahu. Adaptive Raya. Okey, ini pernah viral rasanya dalam 2022 kot. Ke 2023? Rasa macam pernah nampak. Ya, dulu pernah viral. Okey, adakah design kotak ini yang membuatkan awak boom meletup? Bukan ini? Tidak. Apa dia? Yang mana satu? Dia orang order dengan saya
Sebelum tu dah ada klien-klien lagi. Tak, maksud saya yang memang membuatkan nama awak lagi besar. Orang cari lah. Sebab saya ingat lagi masa ni dekat TikTok, ramai orang beli sebab packaging, bukan sebab benda alah tu. Sebab packaging. Adakah ini yang buatkan awak boom? Tak, saya by the way, saya ada buat mural dan saya ada buat design. Tapi cuma fokus saya adalah doodle. So saya naik dulu pun saya buat live lukis-lukis tu. Bukan sebab design gini. Saya buat live lukis-lukis, saya tunjuk projek-projek mural saya. And then orang contact. Saya pun deal je lah. Tapi setiap projek tu saya buat video. So marketing sendiri tu yang membantulah untuk kita naikkan lagi. Social media awak berapa followers? Kalau TikTok 305 ribu. 305. Ramai. Aku 3,000. Layak lah. Beza 100% tu. Jadi adakah disebabkan TikTok juga? Sebab kawan cakap bukan sebab design produk, tapi sebabkan social media. Seberapa kerap awak akan interact dengan viewers awak? Sebab macam ada orang cakap, kalau kau nak naik followers, kena selalu interact dengan viewers barulah numbers naik kan. Macam awak seberapa kerap? Kalau awal-awal tu saya dalam seminggu 3 kali, tapi saya rajin live, hari-hari live. Time tu saya tengah buat design sampuraya yang awal-awal. Awak bekerja, awak buat live Yelah, nak nunjuk kat orang. Sebab itulah tadi Wan cakap macam setiap progress dia memang setiap projek memang buat live untuk tunjuk progress. Tapi tak rasa rugi ke Wan kalau awak dah tunjuk benda tu dekat depan orang? Faham tak? Maksudnya awak lukis benda tu yang sepatutnya macam dia keluar wow. Ni sampurayanya. Bukan, yang lama punya tak jumpa. Yang ini baru. Iya. Ini tahun ni. Tak boleh ambil ni dia punya. Aku tahu, aku tanya je. Kau ni lah. Betul macam nak je. Dengki lah. Kalau kat sini, ni bukan Wan Jepah. Tadi Wan Huzaifah. Wan Huzaifah Design. Oh lah, geram. Nama penuh. Wan Huzaifah Design. Ni tahun bila ni? L'amour eksklusif. 2021, 2022 macam tu. Sebab ada ni, ini brand apa ni? L'amour ni. Perfume. Okay. Oh betul, ada perfume kat sini. Lepas tu tiba-tiba ada hand sanitizer. So cute. Kalau boleh kira-kira, berapa banyak design dah yang awak dah buat untuk brand? Untuk brand. Saya tak kira lah. Banyak Teka kau ada kota, contoh setahun, setahun atau setahun ada 12 bulan. 1 bulan satu produk. Tidak. Tak juga? Kita tengok projek, bukan tengok produk. Kalau projek yang berpotensi, kita fokus projek yang potensial dulu. Ini antara job-job awak yang pertama doodle, yang dengan klien? Ini Wan Huzaifah Design. Yang itu saya tak live rasanya. Tak live? Tapi berbalik soalan saya. Ini sebelum TikTok. Soalan saya, kalau awak contoh awak design untuk satu brand, awak design untuk brand tu, lepas tu awak live, dia tak rasa macam rugi ke sebab dia dah tak ada wow factor, dia akan keluar macam bergantung kepada perbincangan dengan klien tersebut. Ada orang macam saya, next ada collaboration bulan 8, saya tak boleh sebut brand apa. Sebab kita tak boleh expose langsung. Tunggu dah release baru kita expose. Ada jugalah macam tu. Kita punya perbincangan. Tapi ada yang projek yang dia nak kita dapatkan crowd dulu. Betul lah. Bila sebab dah dapat orang excited dengan design. Kalau dia macam contohnya, contohlah kalau buat gini kan, Wan live, lepas tu dapat lukis-lukis benda lah ni kan. So people dah already know, what kind of design yang akan ada dekat ni. So bila dah end product dah keluar, orang dia ambil je lah. So that's how it works, I think. Mungkin lah kot. Kan? Dan sometimes ada idea tu daripada penonton juga. That's nice. That's nice. Bagi donat baru dapat lukis. Tak ada. Bagi ikan paus. Idea tu kelakar-kelakar kan. Tapi macam bila awak interact dengan viewers memang sukalah kalau kita lukis yang dia nak. Tapi awak ada tak padam? Tak awak lah. Ada tak yang macam diorang request kan? Saya tak boleh lukis. Ke semua je Wan boleh lukis? Komen banyak, saya pilih je. Faham. Select lah mana dia boleh tengok macam mana yang kelakar. Sebab benda-benda macam ni ada yang comel-comel lah. Ni apa? Sekali one live berapa viewers? Sampuraya. 1,000 lah. Tak tentu lah. Tapi macam
Kalau bulan puasa ni 70,000, 90,000 orang. Satu kali tak, dia total lah. Total. Kalau yang dalam live tu 1,000 ke atas, 2,000. Ramai lah 70,000 menengoknya. Wan tak ada. Okey, sebab kau aku satu masalah dengan pelukis tau. Uish, kenapa kau nak personal lah? Bukan personal. Aku tertanya-tanya. Bukan. Aku bertanya untuk dorang. Okey. Diorang mana lukis. Okey. Tapi kenapa perlu lukis untuk klien? Kenapa tak lukis untuk diri sendiri? Contoh. Sampul raya. Okey. Instead of kau collab dengan brand, buatlah sendiri punya. Faham tak? Dan jual. Kenapa Wan? Adakah persoalan tu juga pernah bermain di kepala Wan ataupun pernah ada orang tanya-tanya? Pernah juga orang tanya. Kadang it's about kita enjoy apa yang kita buat. Kita seronok buat banyak-banyak. And then bila nak manage ni, saya pernah je buat produk sendiri. And then masa juga, laju sale ni. Tapi kadang-kadang masa juga tak banyak. Kita seronok bila ada banyak klien kadang tu. Dan dia step by step lah. Kita kejar klien besar. And then dah dapat klien besar ni, dah seronok nama kita bila orang-orang nampak. And then last kita keluar sendiri. So faham. Orang akan dapatkan dari saya je saja. Tapi bergantung jugalah planning macam mana masing-masing. Ada orang yang suka, ada saja yang buat produk sendiri terus. Ada yang fokus kepada projek. Macam awak je saya buat projek. Sekarang banyak fokus projek. Sebab macam Datuk Lat kan ada komik sendiri, ada kartun sendiri. Tu yang terfikir juga sebab awak punya karakter-karakter ni pun kalau jadi komik kan, jadi komik, jadi animasi pun macam boleh pergi. Ke dah ada orang banyak orang tanya kau, tak nak buat komik ke, tak nak buat animasi ke? Dia bergantung kepada target masing-masing lah. Saya suka komersial. Saya suka komersial. Ke belum sampai waktunya? Kalau yang tu mungkin akan datang ada lah mungkin. Sebab satu lagi susah nak jual kan komik sekarang. Itu salah satu point. Jujur dengan saya. Itu salah satu point. Susah nak buat duit. Wan nak yang duit je sekarang ni. Kita tak nak lah macam kita cakap itu lebih, ini lebih, ini kurang. Tak nak. Saya tak nak bezakan. Setiap orang ada dia punya jalan sendiri. Betul. Tapi untuk saya fokus satu benda. Contoh saya nak buat komik, berapa bulan nak siap. Dalam berapa bulan tu mana income kita? Faham. Kita kena stable dulu, barulah boleh fikir-fikir benda macam tu lah. Siapa nak tanya, yang negeri Sampul Raya, negeri Kod Negeri ni memang Wan punya sendiri ke apa? Actually untuk klien saya. Okay, untuk klien. So macam setiap negeri, berapa? Okay, I just want to talk about this one je. Macam berapa lama Wan design nak buat benda lah ni, setiap negeri? Ini kita buat ni dalam 2 minggu kot. Tapi semua? Saya ada staff juga yang buat bahagian coloring. Kau coloring. Awak buat dia punya macam mana Wan decide? Contoh Negeri Sembilan kan. Macam mana tiba-tiba boleh masuk daging salai? Macam mana? Macam mana? How do you terfikir decide? Untuk letak daging salai instead of benda lain. Untuk setiap negeri kita ada tema. Okay. Negeri-negeri ni makanan dia apa, bangunan dia apa, pakaian dia macam mana. Okay. So saya research dulu. Research tu sambil-sambil saya lukis terus. Kadang saya live. Apa kita boleh lukis untuk negeri ni? Diorang pun komen tu banyak. Sebenarnya live tu marketing saya lah juga. Faham. Tapi senang tak fikir. Tapi saya senang tak fikir. Follower tolong fikir kan. Tapi saya dah borak dengan Wan. Satu negeri yang tak ada. Pahang, Negeri Sembilan, Perak. Semenanjung satu negeri tak ada. Saya tak tahulah ada semua sampul situ tak. Kelantan ada, Melaka ada. Senang cerita siapa? Perlis tak ada. Perlis dengan Sarawak. Kalau Perlis nanti ada banyak kosong kot. Sebab dia ada orang pun 7. So dekat dalam ni satu tipe 8 orang Perlis tengok marah orang Perlis. Tu orang Perlis okey lah, tak apa lah. Ini bukan salah saya sebab kadang kita tengok klien nak macam mana. Klien tak nak Perlis. Dia tak nak. Klien tak nak Perlis. Sampai hati klien. But so nice. Okey, bila cakap macam ni mungkin ada bila cakap macam ni mesti ada orang yang berminat juga nak dapatkan hikmat Wan. Ya. Wan punya perkhidmatan macam mana Wan? Dibuka untuk setiap brand ke? Peringkat umur. Tak, maksud saya mungkin ada preference Wan ke ataupun mungkin juga macam-macam kita pernah borak dengan Yaul Lang Acap. Acap kan ada taktik. Ingat tak yang dia share? Dia ada cerita dia akan ada 2 design.
Satu design yang klien nak, satu design yang dia nak sendiri, dia punya style dia. Dan dia akan buat yang klien yang nak, yang style klien tu buruk-buruk sikit supaya klien akan ambil yang dia punya design. Kalau macam Wan, macam mana Wan? Ni tentang mural ke ataupun design? Saya kan ada buat mural juga, lukis kat dinding. Okey, dua-dua. Share dua-dua. Okey, untuk mural kebanyakannya klien yang PM saya memang nak doodle saya. Tapi ada juga yang nak, tapi dia orang bagi design ke ataupun benda-benda yang saya tak suka nak buat pun, saya tolak je. Ataupun saya kampas kepada orang. Sebab saya mau kepada strategi. Macam mana nak orang tahu itu saya punya saja. So saya fokus on doodle saya saja. Kalau saya buat semua benda, kita macam tak ada target. Bila tak ada target, saya susah sikit rasa nak grow tu. So sekali kalau mural dan doodle, kalau mural pun memang doodle punya style lah. Doodle dia bukanlah macam ada design lain ke apa ke. Tapi ada juga yang buat design lain. Saya pula lain. Dia orang cakap nak design macam ni, saya letak lagi mahal untuk design tu. Oh, sama. Maksudnya pelukis semua sama lah. Sama je lah dia punya modus operandi. Supaya dia tak nak yang mahal tu, nak yang saya punya. Faham. Sebab betul juga, bila dah berborak dengan ramai pelukis, dia dah dapat satu kata kunci. Make sense lah. Kepuasan pelukis tu sendiri bila buat karya. Betul. Kan? Kalau cerita pasal puas hati ni, So nice, apa benda yang paling puas hati awak buat? Ataupun apa brand, ataupun mungkin apa produk, ataupun apa kempen yang awak rasa ini paling puas hati sekali? Okey. Tahun ni kita dah ada 2 projek yang saya puas hati seronok tengok kan. Satu kat Manjung, saya dah buat mural panjang gila. Ada Besar. Ada. Tengok kat TikTok saya. Tengok. Dia dah tunjuk dah. Tengok kat TikTok dia. Follow lah awak ni pun. Kata saya follow Instagram je. Instagram. Instagram tu mana dah je? Instagram. Oh, awak buat mural sepanjang mana? Nanti saya tengok lah. Sepanjang dalam berapa meter? Saya tak kira berapa meter panjang lah. Lebih lah. Berapa dinding bangunan? Lukisan ada dalam 9 lukisan. Tapi dinding tu besar. Tinggi dalam 3 tingkat. Besar. The whole building lah maksudnya. Awak lukis apa tu? Saya biasa doodle jugalah. Tapi bermotifkan bertemakan sana Manjung cerita. So fokus yang Manjung lah. Itu satu mural untuk tahun ni. So untuk raya ni, antara projek yang paling besar saya dah buat untuk KLIA. 1-2? Dua-dua? Actually ada 6 lapangan terbang. KLIA 1, KLIA 2, Sabah, Sarawak, Pulau Pinang dengan Johor. Airport. Awak buat untuk airport? Ya. 8 airport? Design sahaja. Still design awak. Dia orang akan guna repeat tu dekat semua airport tu yang lain. Tapi dalam tempoh sebulan saja, starting 19 hari bulan ni. So total tempat tu akan jadi lukisan saya. Dia macam camping raya punya kan. Ada rumah, ada banyak lukisan doodle-doodle saya bertaburan kat sana. So orang boleh bergambar kat sana. Saya tanya konsep dia macam ni. Adakah konsep macam satu tempatnya ada gambar lukisan awak, mungkin contoh pegawai pertanyaan, dekat sini ada gambar akak tengah meniaga ke, macam tu ke? Konsep macam tu ke? Lebih kurang, tapi dia macam okey. Contoh ni satu tempat tapi besar lagi lah. Ada sebiji rumah. Rumah tu yang saya lukis. Tapi rumah betul, saya ada buat outline-outline jugalah. And ada standee. Karakter-karakter kan. Ada yang budak berlari main bunga api, ada orang tua angkat air semua. Karakter ada 59 karakter kat sana. Oi, banyak ah. And then bertaburan lah kat sana, ada banyak macam-macam ni. Cantik. Siapa yang travel dalam bulan tengah bulan ni, tak raya ke korang? 19 bulan 3. 19 bulan 3. Sampai sebulan lah. Sebulan lah lebih kurang agak-agak. Raya lah. Wan tak ada letak gambar sendiri ke? Kod-kod sebab apa kadang-kadang kita tak tahu. Nama saya akan ada kat sana juga. Artwork produced by Wan Jepah kat sana. Dah ada fans. So ada cerita detail pasal saya jugalah kat sana nanti. Ni postcard daripada fan dia. Oh ya ke? Geram je baca kan kat sini kan. Saja je dia bawa, dia dah tunjuk dah tu dia fan dia bagi. Ini semua jangan baca. Ini ya Allah, ni teman istimewa ke? Tak kan. Tak kena orang saya ada event. Orang bagi-bagi kadang tu. Wan tak ada dapat invitation daripada luar negara ke, ataupun mungkin orang luar negara ada risik-risik Wan untuk
lukis mungkin kat Thailand, mungkin kat Brunei, mungkin kat Indonesia? Setakat ni saya tak ada lagi projek yang luar negara. Kalau ada pun kat Kemboja, under Malaysia juga. Kita buat dengan Embassy of Malaysia, Kemboja. Cambodia. Apa yang dia nampak tu? Rantok lah fitnah. Saya tak ada apa-apa. Tak ada, because this is so cute, man. Dia macam macam it's from Wan punya fan. So tapi yang doodle juga. Tapi dia doodle juga, tapi dia macam cute lah. Dia macam dia fan apa ni? Dia minat dengan Wan. Lepas tu dia bagilah postcard ni. Tapi aku macam tengok ni cute gila. Sebabnya dia macam suruh Wan doakan dia. So dia cakap daripada hari ni dia fan ni tahun lepas bulan Mei 25. So cute. Okay. Cannot lah. Oh my god. Oh ni saya event Melaka waktu tu. Event Hari Sukan Negara. Wan, peminat macam mana Wan? Tak. Ni dah ada dah ni. Sebab awak famous. Kalau macam saya 3,000 pun ada orang tengok saya. Tengok bukan suka. Tengok. Tak automatic aku dengan Damai terus macam macam mana? Macam mana bila bukan betul ni kita tahu juga berapa minat sebab ada yang suka Wan, lukisan Wan, mesti akan approach Wan juga kan? Macam mana Wan handle kat luar? Approach macam mana? Saya bukanlah famous macam tu. Abang Wan. Takkanlah. Ni dah ada orang bagi postcard ni maksudnya. Awak punya follower 300,000 confirm orang tahu muka awak macam mana kan? Tapi tidak famous orang lah. Sebab saya jarang tunjuk muka pun dalam ni first time tunjuk muka sejam. Ada juga dalam video saya. Tengok video banyak dalam tu. Tapi macam ni peminat macam mana? Peminat okey lah. Tak adalah kacau privacy ke apa ke. Tak ada. Tak, maksudnya peminat-peminat Wan adalah orang-orang yang memang sukakan doodle. Tapi kalau kita kira apa ni? Dia macam ada orang lain dekat dalam dia. Macam dia tengah berlawan. Jangan biar aku yang cakap. Salah cakap nanti. Ni kalau golongan umur kadang-kadang budak ada. Tapi orang-orang yang berusia pun ada juga kadang-kadang sanggup datang event kan. Event saya kat Melaka 3 kali, 3 ada yang datang juga. Sebab saya macam kesian tau dekat pelukis. Mesti orang macam salah anggap. Saya kesian sebab dia punya hype tak sama macam orang-orang lain yang contoh pelakon, nyanyi. Macam dia under appreciate sikit. Adakah awak rasa begitu ataupun okey lagi selesa sebab ada freedom sikit? Sebab kadang-kadang kita tahu juga kita nak jual barang. Contohnya macam nak melukis semua kan. Macam mana? Apa dari segi fans lah. Maksudnya adil ke tidak? Sebab macam artis yang melukis pun fans dia macam minat artwork daripada minat orang. Faham tak? Wan ada rasa macam sepatutnya minat lah aku juga. Saya tak kisah pun. Saya Bukan salah perangkat. Janganlah minat aku je, awak je kena minat aku juga je lah. Ada orang mungkin kita tak tahu kan sebab bila orang minat dia, so apa yang dia buat pun orang akan support. Contoh Wan lukis benda lain tak minat faham, sebab Wan tak lukis doodle. Okey, faham. Tapi kalau dia orang tu minat Wan lukis apa je dia orang akan suka macam tu. Okey, faham konsep tu. Tapi ada juga orang nak tengok saya lukis, tak kisah saya lukis apa. Ada jugalah. Ada juga. Sebab kadang orang tertarik macam elok juga Wan ni macam tu. Petik. Macam tu. Macam tu. Okey Wan. Kini kita akan pergi ke teritori yang Wan lagi tak selesa daripada tadi. Lagi tak selesa. Iaitu pasal Wan tak selesa ke tadi? Macam apa peduli apa? Janganlah. Bila Wan melukis banyak sangat klien yang Wan bawa semua ni, dia akan berbalik kepada boleh buat duit ni soalan cik-cik raya. Soalan cik-cik raya. Bila cakap macam ni mesti teman kaya sebab dok lukis banyak kan. Macam mana Wan? Adakah dia sustainable untuk dia seorang pelukis? Untuk saya dia okey. Tak semua orang berpeluang dan ada rezeki yang baik dalam bidang ni. Tapi macam saya alhamdulillah bila saya fokus betul-betul sustain setiap bulan. Saya boleh kata lagi elok saya bekerja ni pada saya kerja biasa. Saya boleh dapat lagi banyak daripada saya kerja biasa. Macam tu lah. Tapi saya tahu lah kalau koma gaji RM50,000 jangan sembang dengan saya. Maksudnya nak kena in a way Wan kena rajin lah tu lah. Faham. Jap, kalau Wan kata RM50,000 jangan sembang dengan saya, maksudnya RM49,000 lah. Okay Wan, tapi sebenarnya jujur lah Wan.
Kalau contoh kat luar sana, mungkin ada adik-adik kita yang nak masuk dalam dunia fine art dan juga dunia yang art lah ini kan. Diorang akan tertanya-tanya sebab mungkin parents dia tak sama macam parents Wan yang bagi peluang dan ruang untuk Wan berkarya. Kalau ada parents yang macam tak faham, Wan rasa macam benda-benda yang Wan buat ni tapi aku ambil gambar awak orang. Kejap lagi lah. Yelah tak apalah, borak aku dengar cakap ni. Wan rasa macam mana nak bagi tahu kat parents yang benda ni sebenarnya ada masa depan. Bukannya sekadar macam dulu-dulu punya mentaliti yang apa ahli musik macam tu. Saya pun biasa kena dah. Kalau balik kampung makcik tanya kamu kerja apa? Keluar orang Perak sana. Oh melukis, lukis plan ke? Ya kan arkitek. Faham. Saya lukis cik. Tapi kadang saya malas nak cakap. Saya cakap saya bisnes. Sebab malas nak terangkan. Sebab benda ni orang tak faham. Tapi benda ni ada potensi dengan berkat usaha yang betul-betul buat lah. Kalau buat betul-betul insyaAllah ada. Dan kalau anak-anak minat lukis apa semua tu, support je. Tapi support tu bukannya kita kata kena jadi pelukis ke apa. Sebab benda kreatif ni macam-macam cabang. Ada banyak sangat cabang yang boleh jadikan peluang kerjaya. Cuma kena cari je. Wan buat kereta apa? Tak. Sebab. Saya pakai... Kalau Wan pakai kereta besar, orang akan percaya. Saya pakai Triton. Elok. 25 tahun pakai Triton elok. Okey, jadi soalan siapa? Pernah tak Wan macam ada ada creative block macam tu? Creative block? Maksudnya ada satu fasa macam aku tak ada idea langsung ni, tak boleh keluar. Macam hit the wall lah. Macam hit the wall macam tu. Orang kata art block lah. Art block. Kita orang panggil creative block sebab kita bukan art. Art block saya ada je tapi tak lama. Kalau korang art kan, korang janganlah lama-lama sembang lah kata setahun tak ada idea. Tak adanya. Benda tu korang kena fikir sendiri. Tak boleh buat ni, buat benda lain esoknya. Tapi ada jenis yang cakap, dah setahun aku tak melukis sebab art block. Jangan. Saya hari ni blog, malam buat dah. Dia blog dari segi macam mana? Apa yang membuatkan dia macam sebab macam kita orang dia rasa macam macam kita buat content lah. Burn out macam dia rasa macam self doubt, macam tak percaya diri. Tak boleh kot benda ni, tak berjaya kot. Saya tak ada idea je yang blog saya tu. Blog tak ada idea. Tak ada idea tu maksudnya tak ada idea apa? Nak lukis apa? Sebab macam tadi kan Wan cakap kan, Wan lukis je, letak je pen, terus bergerak. Benda kalau salah pun you can always maneuver around ni semua. Tapi macam mana yang macam art block macam tak ada idea tu? Apa yang tak ada idea? Tapi yang tadi yang terus tu kita ada tema dah. Yang art block ni kita tak tahu, memang tak tahu nak buat apa. Tema tak ada. Nak lukis klien ni pula, lukis je lah apa nak. Selalu saya tak terima kalau nak klien tu cakap lukis saja kan. Saya faham. Tak nak. Tak boleh. Tak boleh. Sebab biasanya kalau cakap macam tu buat saja, itu yang akan banyak reject. Faham. Saya salah kat grafik design saya. Selalu minta je tu. Kau buat je apa kau buat. Aku okey je. Tapi saya memang okey je. Siapa suruh buat? Kau suruh siapa buat? Grafik designer lah. Nak buat apa-apa. Saya percaya dengan awak punya kreativiti. Tapi memang awak tak suka kalau awak cakap macam tu lah. Tapi bergantung pada klien. Ada klien memang dia jenis okey je. Tapi ada yang tak kenal ni hati-hati lah. Yang dah kenal saya okey lah. Lah saya ketam. By the way ni lukisan lama ada tarikh kat situ 2017. 2017 yes. Ini zaman sekolah lah. 2017 saya baru masuk diploma. 18. Ni Inktober. Inktober. Inktober apa? Oktober tu dalam sebulan 1 hari 1 lukisan. Kenapa Oktober? Kenapa dalam bulan Oktober? Dululah ada satu macam event event semua yang melukis ni satu hari buat satu lukisan based on tema-tema. Tapi saya tak buat tema dia orang pun, saya buat monster-monster. Monster ni semua dari tadi lagi siapa tengok ada monster-monster semua. Dia kemahiran kreatif lah. Okay Wan, tadi Wan tak habis explain pasal Wan punya job kriteria. Sebab mungkin ada yang berminat nak dapatkan Wan, hikmat Wan. Kalau dapat hikmat Wan macam mana? Apa yang diperlukan? Mungkin ada pantang larangnya ke? Okay, siapa-siapa yang nak deal projek, kolaborasi dengan saya ke, boleh je dapatkan detail saya dekat media sosial, Instagram, TikTok, Facebook pun ada juga, kita aktif juga. And then saya tak
saya tengok dulu detail ni macam mana. Biasanya dia akan ada auto reply. Saya boleh tahu company tu apa semua untuk apa, and then saya cakap okey ke tak okey semua, baru kita akan bincang lebih detail. So tak boleh, saya tak adalah nak kata kena macam ni, kena macam ni. Tak, saya tak letakkan satu yang tepat, tapi kalau saya bincang okey, kita boleh proceed, jalan. Oh, dia bincangan jugalah. Okey, maksudnya kena approach dulu, tanya dulu nak buat apa. Benda yang paling Wan pantang tak nak buat. Ni aku tak nak buat. Saya. Dia bukan pantang sebab apa, kadang-kadang mungkin ada sebab tersendirilah. Dia bukan sebab macam aku malas ke apa. Okey, kalau mural saya elakkan lukis tandas. Ada request ke? Ada. Kan? Sorry kalau siapa yang nak tempat sana. Saya elakkan sebab saya tak nak karya saya di tempat-tempat yang karya dalam tandas. Luar tandas ke, dalam tandas ke. Saya ingatkan awak lukis tandas. Kan? Lukisan kan. Lukisan awak dalam so macam kita appreciate artwork saya sendiri. Nak ada tempat-tempat yang elok, yang bila saya dapat dengan brand-brand besar pun dia orang tengok tak adalah malu, dah lah collect dengan brand besar, lukisan ni ada kat jamban juga. Betul juga kan, kita kan foto ribbon dalam jamban kan. Faham. Foto ribbon dalam jamban. Tapi ni bergantung lah perspektif masing-masing. Saya cuba macam tu. Awak jagalah. Okey, Wan, ada apa-apa Wan yang nak cakap kepada peminat-peminat Wan? Yang tak postcard tadi. Okey. So, thank you semua yang support dari dulu sampai sekarang. Daripada saya tak ada apa-apa, sampailah grow, dikenali. Tak adalah ramai sangat, tapi boleh lah. So, terima kasih semua dan siapa-siapa untuk dapatkan lagi. Jangan lupa Roger saja. Biasanya saya bagi tagline, memang apa? Memang Matia. Dan juga kalau awak nak, kalau contoh mungkin ada yang tengah tengok ni nak dapatkan sampul-sampul raya Wan ni, jangan tanya kita orang, kita tak tahu. Tahu ini this year ni tahun ni tapi ni klien-klien saya. Klien punya lah. So kalau nasib dapat lah Benda-benda cari. Kalau apa tu raya tiba-tiba dapat sampul itu, tag saya. Yes, betul. Bagilah satu. Dah dia kata tak ada untuk orang, kau pula nak minta. Yang tu boleh ambil. Okey, coba jagilah. Okey. Terima kasih Wan. Selamat Hari Raya. Betul. Walaupun mungkin baru minggu ketiga. Semoga sampai raya, maju selamat jaya. puasa. Selamat maju jaya, betul. Sebab saya rasa awak ada potensi yang besar. Betul. Kalau ada komik, Roger. Sebab saya rasa awak ada potensi buat komik yang berjaya. Ke awak tak percaya diri awak sendiri? Percaya. Dia lah tak percaya nak buat komik lagi. Sekarang ni saya fokus on produk lah. Cantik. Commercial Cantik. Okay, jangan lupa untuk phone contact Wan. Jadi kita jumpa pada minggu depan pada hari waktu sama, hari Isnin pukul 11 pagi di digital platform Apple Podcast, Google Podcast, Spotify Short dengan namanya Podcast Tinker. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Bye-bye. Selamat puasa. Bye.